Hai Dede. Hai. Semua sihat tak? Sihat. Tahu tak hari kita buat apa? Tak tahu. Hari ini kita nak buat alam semesta, iaitu sistem suria. Cikgu akan terangkan dulu ya. Matahari ialah objek terberat dan terbesar yang menjadi pusat sistem suria. Utari ialah planet yang paling kecil dan paling dekat dengan matahari. Zuhra ialah planet yang berwarna kekuningan dan yang paling panas. Bumi ialah planet yang kita tempati dan satu-satunya yang memiliki kehidupan. Marin ialah sering disebut planet merah. Di planet ini juga terdapat gunung. Mustari ialah planet paling besar dari seluruh planet yang ada di sistem suria. Zuhra ialah planet yang memiliki cincin tebal dari debu batu. Uranus ialah planet yang memiliki cincin tipis dan juga yang paling dinding. Neptun ialah planet terhagi dengan jarak yang paling jauh dari matahari. Adik-adik, sekarang yang mana matahari? Cikgu. Ya, betul. Yang mana bumi? Yang ini cikgu. Salah, yang ini bumi. Okay, sekarang apa yang planet yang terdapat di gunung? Yang ini kan cikgu. Ya, betul. Sama? Yang ini cikgu. Ya, betul. Apa planet yang bentuk cincin? Yang ini cikgu. Ya, betul. Namanya apa? Zuhal cikgu. Ya, betul. Planet yang terdekat matahari apa? Utari kan cikgu. Ya, betul. Sekarang, adik-adik, planet yang ketiga ialah apa? Bumi cikgu. Ya, betul. Planet yang terhari? Tak tahu cikgu. Neptun cikgu. Ya, betul Tamindi. Adli, Neptune. Adik-adik seronok tak aktiviti ni? Seronok. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.